Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di hadapan Istana Kehakiman Putrajaya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apabila tiba bulan Ramadan, sebahagian daripada kita merasakan bahawa inilah masa untuk mengurangkan makan ataupun lebih dikenali sebagai inilah bulan untuk diet. Inilah bulan untuk menguruskan badan dan inilah bulan untuk kita berjimat. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, puasa ini sebenarnya adalah merupakan arahan yang perlu diikuti dan wajib bagi kita sebagai umat Islam. Apapun hasil daripada puasa ini, terserahlah kepada Allah. Mengharapkan puasa yang kita lakukan ini akan dapat membawa kita ke dalam syurga. Apapun faedah daripada puasa ini, sama ada ia berbentuk kesihatan fizikal ataupun kesihatan mental kita, itu tidaklah dapat ditentukan, melainkan sekiranya kita melaksanakan perintah Allah ini dengan sebetul-betulnya, menjaga puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan yang paling besar pada bulan Ramadan ini ialah kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini adalah merupakan rahmat dan keampunan Allah yang paling besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Apapun faedah daripada puasa ini, kita serahkan kepada Allah dan kita berharap kita akan dapat manfaat sampingan daripada menunaikan ibadah ataupun menunaikan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, marilah kita beramal dengan berinfak bersama yatim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.